Ramai orang buat kesilapan di mana nak tunggu harga emas turun dulu baru nak beli. Tapi hakikatnya tuan-puan, kena beli dulu baru tunggu. Bukan tunggu untuk beli. Jadi, cara yang betul nak beli emas adalah setiap kali ada dapat duit gaji, terus asingkan 10 hingga 30% duit gaji ke dalam bentuk emas. Sebab waktu terbaik beli emas adalah bukan waktu harga emas tengah murah, tapi waktu dapat duit gaji. Kemudian tuan-puan, konsisten menabung emas setiap bulan. Jika tuan-puan konsisten, bukan saja gaya emas akan bertambah, malah purata harga emas akan sentiasa lebih rendah berbanding harga emas semasa. Bermakna tuan-puan tidak akan rugi apabila beli harga emas dengan harga yang mana harga emas memang ada naik turun dalam masa jangka pendek. Tapi untuk jangka masa panjang, sejarah harga emas 20 tahun telah menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Jika tuan-puan simpan emas selama 2 tahun, harga emas naik sekitar 20%. Jika tuan-puan simpan selama 10 tahun, bermakna harga emas naik 100%. Jadi, jangan risau tentang harga emas. Yang tuan-puan patut risaukan tentang harga emas yang tidak bertambah. Dengan simpanan emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh mulakan simpanan emas pada hari ini. Tuan-puan boleh bermula dengan bajet RM serendah RM100. Macam mana bermula? Boleh klik link di bio saya bantu dengan sebaiknya. Terus follow saya rapat-rapat tentang ilmu emas dan kewangan. Semoga manfaat. See ya.